Okey, ni cara kita test waterproof lantai tandas di tingkat 1. Macam ni di master bathroom. Apa kita buat? Kita dah lepas waterproof tu. Mula-mula masa awal-awal ni kita start dengan buang tiles kan. Ada lapisan tiles. Lepas tu ada mortar, lepas tu ada render dengan simen, kita buang semua. Kita korek sampai jumpa konkrit. Jumpa konkrit. Lepas tu kita akan apply waterproof membrane Sika 107. Kita tengok dekat wall tu pun ada waterproof yang kita letak sekali. Tapi wall ni sikit je lah sebenarnya. Daripada situ kita daripada situ yang pentingnya dekat lantai ni lah. So, cara untuk kita test, kita tutup floor trap tu, yang air keluar tu, kita tutup, sealkan dia. Lepas tu kita ladungkan dengan dipanggil dipanggil kita bubuh air lah. Kita pullkan air dia ni. Lepas tu kita tengok dekat belah bawah ada bocor ke tak ada bocor. So itu memastikan waterproof kita berjaya lah. Kalau ada bocor bawah tak berjaya lah waterproof ni. Okey, terima kasih.